Kembali bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia seperti yang diwawarkan sebelum kami berehat. Kita nak tahu tentang keselamatan peralatan elektrik di rumah. Nak lagi kepada mereka yang punya anak-anak kecil yang mungkin kadang-kadang kita kena pantau. Itu wajib, tetapi mungkin ada yang terlepas pandang, kita tertidur ke apa kan. Tapi itulah bila cakap pasal keselamatan peralatan elektrik di rumah ni, kadang-kadang kita penat-penat balik rumah, sampai rumah kita mesti terpandang ada charger masih lagi terbuka kan, kita punya soket plug tu penuh masih lagi dipenuhi macam kita nampak dekat mall. Warna-warni terbuka. Tapi kita pandang itu satu perkara remeh. Sebenarnya itu sebenarnya menjadi punca kepada terjadinya kebakaran yang sering terjadi di Malaysia ini. Itu salah satu punca lah. Tapi tak apa, hari ini kita nak bercakap tentang selamatkah kelengkapan elektrik di rumah anda. Hari ini kita berkesempatan bersama dengan penolong pengarah unit kelengkapan elektrik Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga, Encik Muhammad Fairuz Zainuddin. Dan di hujung sana kita ada Encik Azharuddin Yusof Mansur selaku penolong pengarah unit kelengkapan elektrik Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum. Selamat pagi, atas kesudian meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Mungkin sebagai permulaan lah kita boleh mulakan dengan Encik Azharuddin dulu. Mungkin boleh jelaskan dengan ringkas fungsi dan peranan Suruhanjaya Tenaga dulu. Baik, terima kasih Puan. Suruhanjaya Tenaga atau lebih dikenali sebagai ST telah ditubuhkan pada Januari 2002 dan kita telah beroperasi lebih dari 2 dekad. So Suruhanjaya Tenaga adalah badan kawal selia yang mengawal 2 sektor utama. Yang pertama pembekalan elektrik dan yang kedua gas berpaip di Semenanjung Malaysia dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi 3 akta yang dikawal selia oleh ST adalah yang pertama Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Bekalan Gas 1993 dan juga yang terbaru Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2024. Okey, peranan ST pula terdapat 3. Yang pertama dari segi kawal selia ekonomi, dan kedua kawal selia teknikal dan juga kawal selia peralatan keselamatan. Okey, selain itu ST juga bertanggungjawab dalam mempromosi dan menggalakkan pengguna untuk menggunakan tenaga secara cekap dan selamat. Dan soalan kepada Cik Fairuz pula. Kita tahu dalam kita sama ada kadang orang kata kalau kita keluar ada bahayanya, tapi kadang-kadang kat rumah pun ada juga bahaya yang mungkin akan kita alami juga kan, Cik. Dan bercakap tentang keselamatan kelengkapan elektrik di rumah. Mungkin Cik Fairuz boleh jelaskan tentang peri pentingnya, terutamanya kepada mereka yang mempunyai keluarga, yang ada anak-anak kecil ini. Penjelasan daripada Cik Fairuz. Okey, terima kasih Cik Jahan. Seperti yang Cik Azharuddin maklumkan tadi, salah satu fungsi Suruhanjaya Tenaga ialah kawal selia keselamatan. Ini termasuklah keselamatan elektrik. Oleh itu tanggungjawab ST, kita sentiasa menyeru orang ramai agar sentiasa mengutamakan keselamatan lah, especially keselamatan elektrik ni. Kenapa kita risau kalau perkara ni kita pandang rendah, pandang remeh, dia boleh mendedahkan risiko bahaya elektrik kepada pengguna. Contohnya kebakaran ataupun yang paling serius mungkin kena renjatan elektrik lah. Oleh itu ST sentiasa menyarankan kalau kita nak beli kelengkapan elektrik ataupun guna kelengkapan elektrik, pastikan kelengkapan elektrik itu dah ada kelulusan daripada ST dan telah dilekatkan dengan label keselamatan ST Sirim. Bukan apa, kelengkapan-kelengkapan yang dah ada label ni kita dah diuji sebelum ni dan disahkan keselamatan dia lah. Selain itu dengan kita gunakan kelengkapan elektrik ini, kita dapat mengurangkanlah risiko-risiko yang saya maksudkan tadi. Baik, Encik Azharuddin, mungkin kalau kita bercakap tentang keselamatan kelengkapan elektrik di rumah ni, mungkin apa tindakan Suruhanjaya Tenaga sendiri untuk memastikan kelengkapan elektrik ni selamat digunakan di kalangan pengguna di Malaysia? Okey, antara tindakan yang dilakukan oleh ST adalah memastikan kelengkapan elektrik yang berada di pasaran dan mematuhi ciri-ciri keselamatan dan yang ditetapkanlah oleh Suruhanjaya Tenaga, di mana kita ada keluarkan guideline. So melalui situ kelengkapan elektrik itu boleh diuji berdasarkan
standard-standard tertentu oleh badan persijilan yang diiktiraf oleh ST. So kita nak make sure barang tu selamat. Okey, dah ada kelulusan dan seterusnya mempunyai label keselamatan ST dan SIRIM lah. Okay, dari segi tindakan penguatkuasaan, kita juga ada buat tindakan penguatkuasaan in terms of kita keluarkan compound ataupun buat rampasan kepada kelengkapan yang tidak ada kelulusan dan juga kelengkapan yang tidak mempunyai label keselamatan ST SIRIM tadi. So kalau kata orang ramai di luar sana ada jumpa kesalahan ataupun mendapati kelengkapan elektrik yang dijual di luar sana tidak mempunyai label dan tidak ada kelulusan, boleh memaklumkan atau membuat aduan pada ST lah. Okey, Cik Fairuz, kita cakap tentang keselamatan barangan elektrik. Harus ada cop ataupun label ST SIRIM tu. Tapi kita tengok sekarang dengan perkembangan semasa di pasaran, banyak juga kelengkapan elektrik yang mungkin tidak memenuhi ciri-ciri tertentu, mungkin dengan harga yang murah. Dan mungkin dalam kalangan masyarakat sendiri yang mungkin nak berjimat, ya, mereka memilih untuk membeli barang asal boleh pakai, tanpa ada label ST SIRIM itu sendiri. Perkongsian daripada Encik Fairuz sendiri, mungkin apakah risiko-risiko yang bakal mereka hadapi sekiranya berlaku lita pintas dan sebagainya? Bagaimana? Semua kelengkapan elektrik yang kita gunakan ataupun dijual di pasaran perlu ada kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga dan juga dilekatkan dengan label ST SIRIM. Adalah menjadi kesalahan jika penjual menjual kelengkapan yang tidak mempunyai label lah. Pihak ST boleh mengambil tindakan ataupun mengenakan denda lah kepada pesalahan-pesalahan ni. Okey, sekarang ni setakat ni ST mengawal selia sebanyak 34 kategori kelengkapan elektrik. Dan di bawah 34 kelengkapan ini lebih kurang 200 produk-produk elektrik yang biasa kita pakai kat rumah lah. Kat rumah contohnya macam TV, peti ais, washing machine, macam yang dah gede-gede, apa tu, hair dryer, even kita punya charger handphone pun di bawah kawalan ST. So kelengkapan-kelengkapan yang dah ada label ST SIRIM ni dan mendapat kelulusan ni, kita pihak ST juga ada bangunkan garis panduan. Jika orang ramai berminat nak tahu lebih lanjut, boleh dapatkan kita punya garis panduan ni daripada website ST lah. Boleh download daripada situ. Dalam tu kita senaraikan semua kelengkapan yang kita dah kawal. And then ada juga keperluan-keperluan lain yang orang ramai boleh tahu berkenaan dengan kelengkapan-kelengkapan inilah. Okey. Baik, mungkin kalau contohnya, sebagai contoh, kalau ada kelengkapan elektrik yang kita beli tidak dilekatkan dengan label ST SIRIM tu, boleh tak, ataupun erti kata lain barang itu adalah barangan fake, boleh tak kita buat aduan kepada ST tentang kelengkapan elektrik yang tidak berdaftar ataupun tiada label ini, Puan Azhar? Okey, untuk kita nak tentukan atau kita nak mengenal pasti kelengkapan elektrik itu ada kelulusan ataupun tidak, kita boleh buat semakan melalui laman web Suruhanjaya Tenaga lah, melalui www.st.gov.my. Itu kita nak tahu dari segi kelulusan. Satu lagi, untuk kita nak semak kesahihan sesuatu label yang dikeluarkan itu, dia boleh dibuat dengan menggunakan aplikasi mobile SIRIM Khas International. So kita boleh scan QR code di situ pada label tersebut lah. So akan keluar maklumat label berkenaan produk tersebut. So seperti yang saya maklumkan tadi, jika ada ketidakpatuhan ataupun kesalahan dari segi penggunaan label ataupun produk itu sendiri tidak ada label dan tak ada kelulusan, boleh buat aduan kepada ST lah melalui talian 0388708800. Tapi itulah, kadang-kadang ada satu produk tu ada ST SIRIM ataupun labelnya, tapi fake pula kan. Itulah untuk memastikan ianya adalah betul, tulen, bukan fake. Anda kena cek dululah gunakan QR code. Cik Fairuz, mungkin sedikit perkongsian antara tips-tips keselamatan yang harus dititik beratkan, yang harus diambil tahu, terutamanya kepada isi-isi rumah ini. Apakah mungkin tips-tipsnya?
Saya rasa mungkin Cik Azharuddin lebih mahir dengan tips-tips tu. Ya, So Cik Azharuddin silakan. akan sharekan. Selain daripada kita pastikan barang tu ada kelulusan dan juga label, salah satunya adalah kita nak pastikan pendawaian elektrik di rumah kita itu selamat ataupun tidak. So salah satu caranya adalah dengan menguji peranti arus baki yang ada pada kotak agihan di rumah tu dengan menekan butang test pengujian. Dan kalau kata PAB itu terpelantik dan bekalan di rumah kita terputus, maknanya PAB itu berfungsi dengan baik. So kata PAB ni sebenarnya dia adalah untuk melindungi kita daripada kena rejatan lah. Kalau kata berlakunya kebocoran arus. Boleh nanti boleh cubalah nanti Puan Zahan dengan Puan Chat di rumah cuba test dekat kotak agihan kita di rumah tu. Kita sarankan untuk test sebulan sekali. Jadi sebenarnya apa peranan kita sebagai pengguna di rumah yang banyak menggunakan kelengkapan elektrik ni untuk memastikan kita punya kelengkapan elektrik ni berada dalam keadaan selamat? Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin Cik Fairuz boleh kongsikan sedikit lagi? Okey, salah satunya bila kita tengok, kita boleh inspect kelengkapan tersebut kan. Kalau kita nampak macam ada yang tidak kena, mungkin dia punya wire dia mungkin dah terdedah ataupun try jangan gunakan alat-alat tersebut. Elakkan. Lagi satu, sebab macam kita kat rumah anak-anak kita tak didedahkan dengan benda-benda kan. So benda-benda ni kita asingkan daripada rumah lah. Keluarkan. Seeloknya selepas penggunaan kita tutuplah. Apa-apa kita tutuplah kalau boleh. Itu Okey, bukan saja untuk aspek keselamatan tapi juga untuk penjimatan elektrik yang pastinya. Jadi terima kasih diucapkan kepada kedua tetamu kita hari ini, Cik Muhammad Fairuz, Cik Muhammad Fairuz Zainuddin dan juga Encik Azharuddin Yusof Mansor selaku penolong pengarah unit kelengkapan elektrik Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Jadi kita dah mengakhiri terima kasih banyak atas segmen perkongsian hari kita ini di studio.